Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan rasa penuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha sempurna. Dialah Tuhan yang pengasih dan maha penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kepada umat ini jalan yang membawa mereka berjaya dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini 1 hari bulan 6 2026. Kita teruskan lagi bicara tadabbur Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-19 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqim minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Maksudnya, dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya, supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya, berapa lama kamu tidur? Sebahagian dari mereka menjawab, kita telah tidur selama sehari. Atau sebahagian dari sehari. Sebahagian lagi dari mereka berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal yang dijual di situ. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya. Dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar. Dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Ayat 19 dari surah Al-Kahfi ini adalah penerusan daripada penceritaan yang Allah Ta'ala khabarkan kepada kita tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda beriman yang melarikan diri daripada kekalutan, kekufuran masyarakat mereka. Di mana mereka telah mendiami sebuah gua dan Allah Ta'ala telah menidurkan mereka selama 309 tahun. Kini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita satu kisah. Penerusan daripada kisah mereka yang lepas. Setelah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala bangunkan mereka. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikian kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Allah tidurkan mereka dan Allah jugalah yang membangkitkan mereka dari tidur mereka. Inilah kekuasaan Allah. Dan di sinilah manusia dapat mengaji dan belajar bahawa lemahnya diri mereka. Betapa semuanya mereka perlukan
Allah Subhanahu wa taala. Yang menidurkan kita ialah Allah. Dan Allah jualah yang boleh membangkitkan kita daripada tidur kita itu. Di mana manusia? Di manakah kekuasaan manusia? Tidak ada. Allah nak sedarkan kita semua. Kamu adalah manusia. Keperluan kamu ialah tidur, makan, minum. Semuanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak tidur, Allah yang boleh tidurkan kamu. Walaupun kamu berusaha melelapkan mata kamu, kamu takkan dapat tidur. Kecuali Allah yang menidurkan kamu. Kamu nak bangun, kamu dah kunci jam, nak bangun pada sekian-sekian waktu. Kamu takkan bangun. Kecuali Allah lah yang membangunkan kamu. Apa yang kita dapat belajar daripada perkara ini? Kita dapat belajar betapa agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa kita ini makhluk yang mesti tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar daripada perkara ini betapa lemahnya kita. Perkara yang kita lakukan setiap hari, itu pun kita tidak dapat melakukannya melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kehendak Allah. Maka kerana itu, jadilah hamba yang bersyukur bila kamu dapat tidur dan bila kamu dapat bangun dari tidur. Kerana itu semua ialah kehendak dan kuasa Allah. Jangan sekali-kali kamu durhaka kepada Allah. Kerana setiap malam kamu meraih kasih sayang Allah dengan dia menidurkan kamu dan dia membangkitkan kamu. Jangan kita durhaka pada Allah. Kerana dialah yang telah menidurkan kita dan telah membangkitkan kita dari tidur. Sedarilah bahawa kita ini hidup dengan nikmat dan kurniaan Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya. Jangan sekali-kali kufur kepada Allah. Setelah Allah tidurkan kita, nyenyak tidur kita dan dibangkitkan kita, tiba-tiba kita tidak membalas jasa Allah Ta'ala ini. Setelah bangun daripada tidur, kita durhakai Allah. Setelah bangun daripada tidur, kita lupakan Allah. Jangan sekali-kali kita bersifat demikian. Kerana kita ini hidup dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Bukan dengan kehendak kita, bukan dengan kuasa kita. Jadilah hamba Allah setelah kita melihat betapa Allah mengasihi kita, membelai kita dengan ditidurkannya kita dan dibangunkan kita. Jangan jadi manusia sombong dan takabur atas muka bumi ini. Karena apa? Karena tidur kita pun, bangun kita dari tidur, itu semua urusan Allah. Kita ditidurkan Allah, bukan kita yang tidur. Bukan kita yang bangun dari tidur, Allah yang membangunkan kita dari tidur. Tidak ada tempat untuk manusia untuk berlaku sombong. Tidak ada tempat untuk manusia untuk berlaku takabur. Tidak ada tempat bagi manusia untuk mendabik dada bahawa aku berkuasa, aku hebat. Tidak ada. Sebab tidur kita pun Allah yang tidurkan. Bangun kita dari tidur, Allah yang membangunkan. Siapalah kita? Yang ada hanyalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sombong dengan Allah dan jangan kamu sombong terhadap sesama manusia. Lalu Allah kata apa? Kami bangkitkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu. Dan bila mereka bangkit, ada perkara penting yang Allah Ta'ala nak berlaku, yang mana ia menjadi pengajaran kepada kita. Apa dia? Liyatasa'alu bainahum. Supaya mereka itu bertanya-tanya antara sesama mereka. Jadi bila mereka telah ditidurkan oleh Allah, mereka tak sedar bahawa mereka telah ditidurkan dalam jumlah yang begitu lama. Dalam keadaan ini, mungkin ketika mereka bangun itu, mereka menjenguk keluar. Bila mereka menjenguk keluar gua itu, mereka dapati keadaan berubah. Tak sama macam mula-mula mereka datang ke gua. Mungkin mereka lihat depan gua itu dah ada pokok yang besar. Mungkin mereka melihat di depan pokok itu, di depan gua itu ada rumput-rumput yang banyak. Semalam kalau kita baru tidur sehari, takkan boleh ada pokok besar depan gua ini.
Semalam kalau kita masuk dalam gua ini, kita mula tidur, takkan rumput-rumput yang semalam tak ada hari ini telah menghijau rumputnya. Maka mereka kebingungan. Sebab itu dalam keadaan mereka kebingungan, mereka bertanya sesama mereka, sebenarnya kita ni dah tidur berapa lama ni? Sebab keadaan di luar gua ini sudah berbeza dengan semalam kita masuk. Ketika itu berkatalah salah seorang daripada mereka, qala qailum minhum, berkatalah salah seorang daripada mereka, apa katanya, kam labithtum, sudah berapa lama kamu tidur ni? Maknanya kamu semua ni dah tidur berapa lama ni? Termasuklah aku yang bertanya. Qalu, maka berkatalah mereka, labithna yauman au ba'da yaumin, kita ni telah tidur sehari ataupun sebahagian daripada sehari. Mungkin kita dah tidur sehari suntuk ataupun mungkin kurang daripada itu. Tuan-tuan, lihat apa jawapan mereka. Ya. Apa jawapan mereka? Mereka tidak ada jawapan yang tepat. Labithna yauman, kita telah tidur sehari, ataupun ba'da yaum, ataupun mungkin kurang daripada sehari. Lihat kelemahan manusia. Lihat kelemahan manusia. Jumlah hari yang mereka telah tidur pun mereka tak tahu berapa hari. Sangkaan mereka telah tidur hanya sehari, ataupun mungkin kurang daripada sehari. Di sini Allah Subhanahu wa taala nak menyedarkan kita. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini orang yang beriman. Mereka itu sangat berhati-hati dalam memberikan kenyataan. Mereka nakkan kepastian. Tetapi kepastian itu tidak ada pada mereka. Lalu mereka berkata sesuatu yang mereka tahu. Mungkin kita dah tidur sehari ataupun sebahagian daripada sehari itu. Tak berani mereka nak meletakkan jumlah yang tepat. Kenapa? Karena mereka sedar mereka tidak ada maklumat itu. Jadi ini pengajaran yang perlu kita ambil. Jangan kita berani-berani mengatakan yang itu adalah pegangan saya yang paling benar. Tanpa kita ini memberikan orang lain peluang untuk menyatakan pandangan mereka. Karena apa? Karena kita ini manusia biasa. Mungkin apa yang kita sangkakan betul, mungkin ia akan jadi salah pada pandangan manusia yang lain. Sebab itu janganlah kita ini menjadi orang yang terlalu syadid, terlalu keras dalam pandangan kita. Sehingga tak nak kita menerima pandangan orang lain. Karena kalau kita memberikan ruang kepada diri kita untuk mendengar pandangan-pandangan orang lain, mungkin ada betulnya pandangan orang lain. Karena pandangan kita itu ya mungkin ada salahnya. Hiduplah dalam keadaan kita menerima kepelbagaian pandangan. Jangan kita ini hanya merasakan bahawa pandangan kita saja yang betul. Para imam yang 4, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Malik, mereka semua ialah orang-orang alim yang mempunyai pandangan, tetapi tidak pernah mereka menyalahkan pandangan orang lain. Dan mereka rela dan sedia mendengar pandangan orang lain. Imam Asy-Syafi'i, ketika dia sembahyang di masjid yang mana berdekatan dengan masjid itu ada makam Imam Abu Hanifah. Selalunya Imam Syafi'i sembahyang dalam keadaan berkunut subuh. Dia berkunut ketika solat subuh. Tetapi pada hari tersebut, dia solat subuh, mengimamkan solat subuh tetapi tidak membaca kunut. Lalu orang bertanya, mengapa wahai imam? Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku menghormati orang yang ada dalam kubur itu Imam Abu Hanifah. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka tidak ada kunut dalam solat subuh. Lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i boleh beralah, boleh menerima kepelbagaian pandangan. Dan inilah yang perlu ada pada kita semua. Jangan terlalu ta'assub dengan pandangan kita. Kononnya pandangan kita sajalah yang betul, orang lain semua salah.
Konon kita lah yang paling Islam, orang lain kurang Islamnya. Jangan. Ashabul Kahfi mengajar kita. Bila mereka bertanya-tanyaan, kita sebenarnya dah tidur berapa hari ini? Jawapan mereka, labithna yauman au ba'da yaum. Kita telah tidur sehari ataupun mungkin kurang daripada sehari. Mereka memberikan ruang kepada orang lain untuk memberikan pandangan. Tidak ta'assub dengan pandangan dia seorang. Kita dah tidur sehari. Sehari, tidak lebih. Tidak begitu pandangan mereka. Kemudian, tuan-tuan, Allah sambung lagi bicara ini. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ketika mereka sedang bertanya-tanyaan jumlah hari yang mereka telah tidur, maka sebahagian daripada mereka mencari jalan penyelesaian. Apa kata mereka? Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Lihat. Ketika mereka sedang berbincang, berselisih paham tentang berapa lamakah jumlah hari mereka tidur, tiba-tiba datang satu pihak yang menyelesaikan perbezaan pandangan mereka. Apakah penyelesaian mereka? Kata mereka, nak kata sehari pun kita tak tahu, nak kata separuh hari pun kita tak tahu, maka eloklah kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang lebih mengetahui berapa lamakah kita telah tidur. Lihat. Di sini tuan-tuan Allah Ta'ala mengajar kita betapa pentingnya kita ini memberikan fokus kepada perkara yang lebih memberi faedah kepada diri kita. Apa faedah untuk kita memperdebatkan kita dah tidur sehari ataupun separuh hari? Apa faedahnya? Lebih baik kita ini buat satu perkara yang lebih besar faedahnya kepada kita. Dan kita serahkan perkara itu yang sebenarnya kepada Allah. Allah lah yang lebih tahu. Kita ni dah tidur berapa lama, tak guna kita nak debatkan. Serahkan kepada Allah. Ada perkara yang lebih penting lagi yang perlu kita selesaikan sekarang ini. Apa dia? Ketika itu, mereka sudah rasa kelaparan. Maka perkara yang perlu kita selesaikan sekarang ini bukan jumlah hari kita tidur. Tetapi kita selesaikan masalah sekarang kita ini. Yaitu masalah kita semua sudah lapar. Kita semua sudah lapar. Sebab itu dikatakan dalam ayat ini, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Ya. Kita serahkan perkara ini kepada Allah. Yang lebih penting sekarang ini ialah utuskanlah salah seorang daripada kamu membawa wang perak kamu ke bandar. Kemudian biarlah ia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik dan halal yang dijual di bandar itu. Masalah kita sekarang ini adalah masalah kita semua lapar. Ini lebih penting. Karena bila kita lapar, kita tidak ada tenaga dan fikiran kita tidak boleh bergerak. Kita tak boleh bekerja. Kita selesaikan dulu masalah kita ini. Jangan diperdebatkan benda yang tak memberi keuntungan. Berapa hari kita tidur, sehari ke 2 hari. Tinggalkan itu. Serahkan perkara itu kepada Allah. Yang penting kita selesaikan masalah kita sekarang ini. Apa dia? Kita semua sudah lapar. Lalu mereka mengutus seorang pemuda, diberikannya wang perak dan disuruh dia pergi ke bandar untuk mencari makanan. Untuk selesaikan masalah mereka yang lebih penting ketika itu, menyelesaikan masalah kelaparan mereka. Inilah yang diajar oleh Quran kepada kita. Inilah yang diajar oleh Quran kepada kita. Jangan diperdebatkan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak membawa faedah kepada diri kita dan kepada masyarakat kita. Hari ini tuan-tuan, masalah besar yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, sangat suka memperdebatkan sesuatu. Suka sangat nak memperdebatkan sesuatu. Kita kena ingat, jangan kita jadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis. Ya,
ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaih illa utul jadala. Kata Nabi SAW, tiada satu kaum pun yang sesat setelah mendapat petunjuk, melainkan mereka itu orang-orang yang suka berhujah dan berdebat. Suka berhujah dan berdebat. Ada perkara lebih penting untuk dibincangkan perkara-perkara yang ranting, yang orang dulu-dulu dah habis dah perdebatkan, dibincang lagi di zaman ini. Kita ni nak baca kunut ke tak baca kunut waktu subuh? Ulama-ulama dahulu kala sudah pun memperdebatkannya. Akhir sekali dalam mazhab Syafi'i, mereka itu berkunut ketika solat subuh. Akhirnya mazhab Hanafi memilih untuk tidak berkunut. Perkara ini sudah diperdebatkan oleh ulama-ulama kita dahulu kala. Sepatutnya ia kita jadikan sebagai bahan sejarah sahaja. Bukan diperdebatkan semula di abad ini. Sehingga kita mengenepikan masalah yang lebih penting untuk kita bicarakan. Masalah kemunduran umat Islam. Masalah lelaki-lelaki, pemuda-pemuda Islam yang sudah cinta dunia, mabuk dengan arak, mabuk dengan dadah. Ini yang perlu diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan ialah berapa ramai orang tak semayang lagi. Bukan kita nak perdebatkan kunut itu perlu dibuat ataupun tidak. Bukan kita nak menyalahkan orang yang berkunut. Bukan kita nak menyalahkan orang yang tidak berkunut. Yang perlu dibincangkan ialah berapa ramai lagi orang yang tidak solat. Yang perlu dibincangkan ialah apa usaha kita untuk menyelamatkan orang yang belum solat. Bukan nak bincang bila nak sujud itu nak turun lutut dulu ke ataupun tangan dulu. Lalu yang turun lutut menyalahkan orang yang turun tangan dulu. Yang turun tangan pula membida'ahkan orang yang turun lutut dulu. Jangan buat begitu. Kita ada kerja yang lebih penting lagi. Ashabul Kahfi mengajar kita. Ketika mereka memperdebatkan kita ni tidur sehari ataupun beberapa hari ni. Ketika itu datang penyelesaian terhadap mereka. Apa dia? Kita serahkan perkara kita tidur sehari dua hari ni kepada Allah. Allah lebih mengetahui kita ada urusan lebih penting untuk diselesaikan. Apa dia? Kita cari makanan dulu, selesaikan masalah perut kita yang sudah berkeroncong ini. Selesaikan masalah semasa yang lebih penting. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Memperdebatkan sesuatu walaupun ia benar, ia satu perkara yang dilarang oleh agama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut, mengapa debat-debat ini dilarang oleh agama? Kata Al-Imam Al-Ghazali, ammal al-ba'ithu ala hadha. Adapun perkara yang mendorong orang untuk suka berdebat, fahuwa at-tarafu'u bi'idharil ilmi wal fadl. Puncanya ialah untuk menzahirkan ketinggian ilmunya dan ketinggian kelebihan dirinya. Itu saja. Konon akulah orang yang paling alim dalam bidang hadis. Oh, yang ini pula kononnya aku orang yang paling alim dalam bidang fiqh. Itu saja tujuannya. Kalau nak menzahirkan kebenaran, perkara itu telah diperdebatkan oleh ulama-ulama dahulu kala. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mujtahid mutlak telah pun mengambil keputusan subuh itu kita berkunut. Imam Abu Hanifah telah mengambil keputusan subuh itu kita tidak berkunut. Mereka itu mujtahid mutlak. Selesaikan masalah itu telah selesai dahulu. Mengapa nak dibincangkan, nak dibangkitkan semula perkara yang telah tidur itu di abad ini? Sehingga kita melupakan masalah Palestin yang perlu dibela. Kita perlu memperdebatkan masalah kemalasan pemuda-pemuda kita untuk membanjiri masjid. Masjid kita kosong pada waktu subuh. Ini yang perlu diperdebatkan. Bagaimana cara untuk meramaikan masjid kita pada waktu subuh. Biar ramainya seramai solat Jumaat. Ini yang perlu dipikirkan. Tapi malangnya kita disibukkan dengan memperdebatkan perkara-perkara ranting yang sepatutnya sudah menjadi bahan sejarah di dalam kitab-kitab kuning kita.
Ashabul Kahfi mengajar kita tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung lagi bicara ini esok. Membicarakan ayat yang ke-19 dari surah Al-Kahfi. Itu saja. Jumpa esok lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.